8 punca kenapa kes anxiety makin meningkat hari ni. Nombor 1, sekarang ni banyak kes-kes penyakit kronik yang melanda kita. Penyakit kanser, penyakit serangan jantung, kencing manis, kolesterol, penyakit buah pinggang, stroke dan penyakit-penyakit yang menyebabkan kita makin hari makin risau. Jadi itulah punca kenapa bila kita makin risau, maka penyakit anxiety akan menyerang kita. Nombor 2, kerana kita ada internet, kita ada phone, kita ada laptop, kita ada TV, kita ada social media yang menyebabkan kita mudah tengok, kita mudah dapat berita-berita yang apa saja menakutkan kita. Jadi dulu tak ada internet, tak ada social media, tak ada siaran yang secara langsung live macam sekarang. Jadi makin hari bila kita tengok makin banyak siaran-siaran yang disiarkan dengan kisah-kisah yang menakutkan, maka kita makin hari makin takutlah kan. Tak macam dulu. Yang ketiga, kita ada doktor, kita ada orang-orang medical yang banyak menakutkan orang. Makin hari-hari dia takutkan orang. Doktor takutkan orang, dia kata tak boleh makan itu, tak boleh makan ini, jangan makan itu, jangan makan ini, tak boleh makan itu. Dia ada darah tinggi, kencing manis dan kolesterol. Bila dia takutkan orang tu bukan setakat ada dapat darah tinggi, kencing manis, kolesterol saja tahu. Dia akan balik bersama dengan penyakit anxiety kerana dia takut nak makan. Dia takut nanti jadi begitu, takut macam ni. Jadi doktor adalah antara orang yang selalu menakutkan orang. Dia nak rawat kencing manis darah tinggi, tapi dia lupa rupanya kata-kata dia tu menyebabkan orang tu balik dapat penyakit kerisauan yang tidak terkawal, iaitu penyakit anxiety. Ingat, okey? Jangan takutkan orang. Nombor 4, kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, adik-beradik kita banyak menakutkan kita kan. Hari-hari dia takut, kau jangan gitu, tak boleh macam ni, bahaya gitu, yang ini, kembung, jangan, sayur tu tak boleh, sayur ni tak boleh, jangan, menakutkan orang, menyebabkan orang overthinking dan risau, anxiety datang kerana terlalu takut. Nombor 5, konten-konten kereta, seller-seller dekat TikTok, dekat FB, dekat IG, dekat social media mana pun, kerjanya adalah menakutkan orang kerana tujuan dia untuk menjual produk. Kalau dia tak takutkan orang dengan penyakit dan itu komplikasi dan sebagainya, macam mana orang nak beli produk dia? So kena takutkan orang dulu baru jual produk. Faham? Jual produk tak salah. Menakutkan orang tu menyebabkan orang jadi risau dan takut, anxiety datang. Anxiety datang kerana dia takutkan orang. Itu je sebenarnya. Bukan terjual tu salah. Menakutkan orang tu sebenarnya salah. Nombor 6, grup-grup yang ada dekat social media ke, dekat WE ke, kat mana saja ke, yang menakutkan kita dekat TG ke. Grup-grup tu kerjanya apa tahu? Tak boleh tu. Bahaya ni. Kerja tu. Aku dah gini, aku dah gitu. Saudara aku gini, saudara aku gitu. Ada saja berita dia orang yang diorang sharing hari-hari yang kerjanya menakutkan orang. Dia bukan menyembuhkan orang. Dia menambah ketakutan orang. Ketakutan membawa penyakit anxiety. Nombor 7, ramai sekarang ni orang toksik, merata-rata. Orang narsistik merata-rata. Orang jahat merata-rata. Mulut dia jahat, perangai dia jahat, jari dia jahat. Macam-macam. Suami narsistik, isteri narsistik, bos narsistik, bos toksik, kawan toksik. Ya Allah ya Tuhan, mak mentua, pak mentua, mak sendiri, adik-beradik sendiri, jiran. Merata-rata orang toksik sekarang, perasan tak? Menyebabkan kita trauma, stres. Lagi stres, lagi trauma, jadi apa? Jadi datanglah. Nombor 8, sekarang ni masalah sosial macam-macam, kemalangan, kecurian, pergaduhan, penipuan, penyondolan, penceraian, masalah ekonomi, masalah geopolitik, masalah dekat sekolah, masalah dekat ofis, masalah tapadang bergaduh, masalah cuaca alam sekitar, macam-macam bencana alam. Makin hari makin macam-macam, macam-macam lah penyakit hari-hari. Itulah yang menyebabkan kita hari ini makin hari makin takut. Makin hari makin takut, makin risau, overthinking, anxiety datanglah. Itulah kenapa puncanya anxiety makin hari makin banyak sekarang ni. Faham tak?